Pergi ke dusun mencari kelapa, kelapa muda dibuat santai. Hari yang dinanti akhirnya tiba, slip keputusan kini di tangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Dura Ishira, wartawan anda pada hari ini. Pada 24 April 2025, satu majlis penyerahan slip keputusan SPM 2024 telah diadakan di Dewan SMK Bandar Baru Sintok pada jam 10 pagi. Majlis ini bertujuan untuk menyerahkan slip keputusan kepada para pelajar yang telah menduduki SPM 2024 serta memberi penghargaan atas pencapaian mereka pada hari ini. Baiklah, bersama saya saudara Wan Alia yang merupakan salah seorang pelajar dari SMK Bandar Baru Sintok sesi 2024 yang menerima slip keputusan SPM pada hari ini. Baiklah, saudara, apakah perasaan saudara apabila melihat kejayaan sendiri pada hari ini? At first kami rasa sangat bangga lah sebab kami tak expect pun salah seorang daripada student yang straight itu kami. Sebab kami expect macam student lain yang betul-betul fokus dalam kelas, yang tunjuk konsistennya belajar apa semua kan. So bila kami dapat tu kami sangat bangga, kami seronok sangat-sangat. Baiklah, soalan seterusnya, bolehkah Alia berkongsi sedikit apakah rahsia kejayaan dalam SPM 2024 ini? Dia sebenarnya tak ada rahsia pun. Dia macam just hormat cikgu, fokus dalam kelas. And kalau boleh tu jangan jangan tengok orang study baru kita nak study. Kita study usaha kita sendiri. Itu saja. Baiklah, terima kasih Alia atas bersama yang diberikan. Sama-sama. Baiklah, bersama saya saudara Irfan dan saudara Aidri yang merupakan pelajar yang menerima slip keputusan SPM 2024 pada hari ini. Baiklah saudara, apakah perasaan anda apabila menerima slip keputusan SPM pada hari ini? Ini saya rasa bersyukur apa yang saya dapat. Apa yang saya dapat itu itulah usaha saya. Itu saja saya punya perasaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita teruskan dengan saudara Adri. Baiklah saudara, apakah nasihat saudara kepada calon SPM tahun harapan? Nasihat saya adalah mudah saja. Hadiri kelas tambahan cikgu telah berusaha untuk buat kat kita. Dan jangan pernah lawan cakap guru sebab semua keberkatan bermula pada seorang guru. Sekian. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Baiklah, bersama saya Puan Zurina yang merupakan seorang ibu kepada Aina yang meraih 8A+ dan 1A. Puan, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Baiklah Puan, apakah perasaan Puan apabila melihat kejayaan anak Puan pada hari ini? Sebagai seorang ibu, Alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur dengan keputusan yang anak saya perolehi pada hari ini, termasuk juga keputusan kawan-kawan satu sekolah di mana yang saya dapat berita semua keseluruhannya meningkat. Dan saya juga nak ambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada guru-guru sekolah SMK BBS kerana telah memberi sepenuh tenaga dalam membantu anak-anak SMK BBS mencapai kejayaan. Saya sebagai seorang ibu, saya adalah orang hadapan yang melihat usaha anak-anak dan juga usaha guru-guru. Setiap minggu, hujung minggu, anak saya akan pergi ke sekolah untuk kelas tambahan dan pada fikiran saya, anak saya tak berehat. Tapi lebih lagi guru-guru. Sebab sepatutnya waktu guru-guru bercuti tapi cikgu tak bercuti. So saya sangat-sangat berterima kasih kerana anak saya bagi saya kejayaan anak saya ni bukan kejayaan dia seorang tapi kejayaan guru-guru dan seluruh pihak sekolah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan saudara Aina. Baiklah, saudara Aina, apakah rahsia kejayaan dalam SPM 2024 ini? Ya, terima kasih. Sepanjang saya belajar ini, saya sentiasa yang penting fokus dalam kelas. Bila cikgu mengajar tu beri sepenuh-penuh perhatian dan kalau tak faham apa-apa, boleh tanya je sebab cikgu tu ada untuk tolong kita. Lepas tu, saya juga terima kasih kepada ibu bapa saya, ahli keluarga saya yang sentiasa mendorong saya dalam sentiasa belajar ini. Saya juga buat kerja apa yang cikgu bagi tu wajib buat, wajib siapkan dan wajib fahamkan sebelum masuk kelas yang seterusnya. Kalau boleh bangun awal sebelum
Saya bangun awal sebelum sekolah untuk study siap-siap dulu. Lepas tu, sentiasa berserah kepada Allah, berdoa kepada Allah selalu untuk permudahkan dan agar Allah bagi yang terbaik untuk kita. Untuk di dunia dan di akhirat. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan dan Aina atas kerjasama yang diberikan. Sama. Baiklah, bersama saya Ustazah Sabirah yang merupakan guru pendidikan Islam untuk tingkatan 5. Apa khabar Ustazah? Baik, salam. Terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah Ustazah, apakah pendekatan dan strategi pengajaran yang Ustazah gunakan? Okey, saya bersama Ustazah Rosiza, Ustaz Zuhairi, kami bersama-sama memberi sedikit pendekatan untuk pelajar tingkatan 5. Terutamanya saya sendiri mengamalkan R&R, iaitu Read and Remember. Saya membaca bersama-sama pelajar dan pada masa yang sama saya akan menyoal balik apakah isi kandungan yang mereka telah baca supaya mereka dapat mengingat balik dan menjawab soalan spontan. Baiklah Ustazah, itu saja soalan. Terima kasih. Okay, sama-sama. Baiklah, bersama saya Tuan Syamsuddin yang merupakan seorang bekas pengetua di SMK Bandar Baru Sintok ini. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama. Baiklah Tuan, apakah pandangan Tuan terhadap pencapaian SPM tahun ini secara keseluruhan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan. Pada pandangan saya, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana untuk tahun pencapaian SPM untuk tahun 2024 amat membanggakan sebab berlaku peningkatan yang cukup ketara lah daripada 2 tahun 2023 4.71 melonjak kepada 4.01 untuk pencapaian pada tahun 2024. Jadi seperti yang kita sedia maklum, pencapaian 4.01 untuk tahun 2024 merupakan satu pencapaian yang terbaik sepanjang bermula tahun sekolah ini dibuka pada tahun 2023 sehingga sekarang. Ini pencapaian yang paling baik lah. Yang terbaik adalah pada tahun 2016 iaitu 4.18. Jadi kita dapat tahun 2024 4.01 ini merupakan pencapaian yang cukup baik. Jadi Alhamdulillah satu kepuasan lah bagi saya sebenarnya sejak saya berada di SMK Bandar Baru Sintok bermula awal tahun 2021 sehingga Oktober tahun 2024, lebih kurang 3 tahun 8 bulan saya berada di sini. Jadi saya berpuas hatilah dengan pencapaian dan tahniah kepada semua warga SMK Bandar Baru Sintok. Tahniah terutamanya kepada semua guru-guru, terutamanya guru-guru bagi guru-guru tingkatan 5. Jadi kejayaan ini adalah kejayaan bersama, kejayaan kita semua. Okey, mudah-mudahan kejayaan untuk tahun 2024 ini dapat memberi sesuatu yang berharga lah kepada kita dan memberi semangat, inspirasi kepada guru-guru tingkatan 5 untuk meningkatkan lagi pencapaian bagi tahun 2025. Jadi kita semoga SMK Bandar Baru Sintok ni mendapat bawah 4.0. 4.0 sekarang ni kita boleh dapat lah dalam 43.80. Jadi secara keseluruhan tahniah dan pencapaian yang amat hebat lah di SMK Bandar Baru Sintok. Itu saja Tuan, terima kasih. Baiklah, bersama saya Puan Sariza yang merupakan seorang pengetua di SMK Bandar Baru Sintok ini. Apa khabar Puan? Khabar baik, sihat Alhamdulillah. Baiklah, apakah harapan Puan kepada pelajar lepasan SPM tahun ini? Alhamdulillah, pelajar kita tahun ini mendapat keputusan yang agak cemerlang berbanding dengan tahun sebelumnya. Harapan saya agar anak-anak yang mendapat apa saja keputusan meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi untuk kita mencapai cita-cita yang kita telah tetapkan tu. Dan harapan saya juga agar anak-anak ini tidak terlalu obses dengan kejayaan yang kita ada kerana cabaran di masa hadapan itu lebih hebat. Terima kasih. Itu saja, terima kasih Puan. Ya, sama.